Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Humara Ufa melaporkan untuk Sinjalens TVPSS. Hari ini kita akan membincangkan satu topik bahan digital yang semakin mendapat perhatian ramai, iaitu realiti maya, impak sebenar, kuasa bahan digital. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti laporan khas ini. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, teknologi digital memainkan peranan penting dalam akses kehidupan termasuk sektor pendidikan. Penggunaan bahan digital dalam sistem pendidikan negara telah membawa pelbagai manfaat yang bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran tetapi juga memperkasa pelajar dan tenaga mengajar untuk menghadapi cabaran dunia moden. Salah satu kelebihan utama bahan digital ialah kebolehaksesannya yang luas. Dengan kemudahan internet, pelajar di kawasan luar bandar atau pedalaman dapat memperoleh bahan pembelajaran yang sama dengan mereka di bandar. Platform e-pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan aplikasi pembelajaran lain membolehkan pelajar mengakses bahan pendidikan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Ya, antara kelebihan bahan digital dalam meningkat keberkesanan pelajaran pula, bahan digital seperti video interaktif, simulasi dan aplikasi pembelajaran pula menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Ya, tadi kita dah dengar bahan digital dapat memperingkatkan keberkesanan pembelajaran. Jadi, bagaimana pula bahan digital ini dapat memperkasakan peranan guru? Bahan digital bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar, malah turut membantu guru dalam penyampaian pengajaran yang lebih efektif. Dengan adanya platform digital, guru dapat menyampaikan pelajaran secara lebih interaktif, membuat penilaian secara dalam talian serta mendapatkan maklum balas secara terus. Banyak kepentingan bahan digital dalam pendidikan ini. Ya, untuk seterusnya, saya nak kongsikan sedikit sebuah keratan video 2024 temubal saya bersama Tuan Zainal bin Abbas yang ketika itu merupakan pengarah bahagian sumber teknologi dan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia yang membincang tentang keperluan pendidikan pendigitalan masa kini. Jom, apa kata kita saksikan? Baik, bagaimana Tuan melihat pendigitalan pendidikan adalah satu keperluan pada masa kini? Kalau kita lihat semua kehidupan kita sekarang ni dipengaruhi oleh digital. Walau apa pun kita lakukan dalam kehidupan, semuanya akan melibatkan bahan-bahan digital. Sebab itu ia sangat penting untuk dipelajari oleh para pelajar, untuk dikuasai oleh para pelajar, kerana di masa hadapan itulah yang akan menjadi salah satu pendukung kepada kehidupan dan juga cabaran dalam abad ke-21. Baiklah, secara keseluruhannya, bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasa pendidikan negara. Dengan meningkatkan akses kepada pendidikan, memperbaiki keberkesanan pembelajaran, memperkasakan guru dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat, bahan digital menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan teknologi digital dimanfaatkan sepenuhnya dalam sistem pendidikan negara demi melahirkan generasi yang lebih berdaya saing di peringkat global.